Geng, politik dekat UK sekarang ni tengah bergolak. Mana taknya ramai member dekat dalam parti ruling Labour nak Keir Starmer meletakkan jawatan walaupun baru beberapa tahun pegang jawatan tersebut. Lebih daripada 70 ahli parti politik Labour hilang keyakinan dengan Keir Starmer dan ada yang nak dia letakkan jawatan, dan ini semua berlaku ketika upacara simbolik pembukaan parlimen sedang dijalankan. Bayangkan raja tengah baca agenda negara tetapi di belakang tabir parti politik yang memerintah sedang retak dan nama pengganti mula berlegar-legar. Antaranya yang didengari adalah seperti West Streeting ataupun Andy Burnham. Dan yang paling menarik, ketika majlis sedang berjalan, ada yang menjerit daripada belakang, "Not now Andy," dan statu dewan terus gelak. Tapi ramai yang percaya itu hanyalah sindiran. Walau bagaimanapun, ia memberikan mesej jelas siapakah bakal pengganti Keir Starmer. Dan dalam politik ini merupakan masalah yang paling besar sebab sekiranya seorang ketua yang masih mempunyai kuasa tetapi orang boleh melihat penggantinya, itu tandanya autoriti dia telah hilang.